Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang. So, ini adalah mapping untuk hari ni. Okay, semalam siapa yang masuk dalam live aku, nampak tak aku cakap apa kat sini? Target aku dia akan junam betul. Ngam-ngam soy, macam biasa lah. Lepas end live baru dia junam. Masa aku tengah live dia side way. Tapi sebelum aku end live tu kan aku bagi mapping dulu betul. Target aku ke mana. So dia dah junam. So sekarang apa yang kita nampak sekarang ni H4 ni H1. H4 pun sama tadi. Kalau kita tengok dekat H4, kita dah nampak dia buat satu penurunan. Sebelah ni pun kalau kita tengok, dia dah buat BO. So sekarang ni dia pull back ke atas. So dalam zone atas ni aku akan monitor untuk cari S. Dan aku dah marking pun zone S aku tu. Dia dekat phone satu lagi. Okay, so sekarang kita tengok sini. Ni zone H4 Kita turun sikit ke H1. Okay, so kalau dekat H1, nampak tak? Dalam zone ni. So dekat mana exactly untuk kita masuk? Kalau nak diikutkan, dekat area sini kita dah boleh masuk. Tapi macam biasa lah Bandam kan, kita suka cari yang the lowest one. So macam ni kita nak cari the lowest one. So kita tambah lah setup-setup yang ada. Salah satunya adalah trend line. So kita tarik satu trend line dekat sini. Okay, so kat situ tempat yang aku akan monitor untuk cari apa? Cari ni. Okay, so dekat sini siapa yang masuk kelas aku dah ajar. Dekat sini kita dah ada beberapa reason lah. 1, 2, 3. Dah ada 3 reason besar untuk kita masuk S kat sini. Cuma kita tak tahu exactly dekat mana yang sesuai. Itulah kalau aku marking, aku akan tunggu dia test trend line lah baru aku masuk. So korang boleh monitor lah kat mana korang nak masuk. Still zone. Okay, still zone tu boleh masuk. Cuma zone dia tu agak besar sikit lah. Kalau kita tengok, okay, kat area sini, nampak tak? Daripada 90 sampai 96. Kat area situ. So kalau dia respect masuk dalam tu, dia akan turun balik. Jangan dia tak respect, dia tak nak touch. Sebab kalau nak ikutkan besar je. Okay, kita turun sikit M30 Kita turun sikit dekat M30. Okay, so nampak dekat M30. Okay, kat M30. Oh, kat sini pun ada satu zone nampak ni. Kat sini pun ada buat BO. So takut dia respect yang tu pula. Kalau dia respect yang tu, pisang lah. Terlepas lah setup. So kalau terlepas macam mana? Okay, cari setup lain. Okay, nampak ni tempat dia buat BO juga. Itu pun zone, tapi tu zone M30 lah. Cuma kalau aku akan tunggu zone atas ni lah. If kalau terlepas setup macam mana, sekejap lagi aku live, kita bincangkan. Santai. Ini just aku bagi mapping je lah. Alright, so target kita kalau dia turun ni ke mana guys? Okay, so kita tengok H1. Nampak tak dia buat breakout? Ini apa? Itulah suruh belajar tak nak, malas degil. Ini apa? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Aku screenshot tu. Tak keluar pun screenshotnya. Okay, dia turun, naik, turun, pecah. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Continuous pattern. So kalau continuous pattern, dia akan sambung turun. So all the way cari sell. Alright, so target kita ke mana guys? Okay, kita tengok. Kita besarkan sikit. Tak nampak lah. Tengok H4 je. Kita tengok H4. So if kalau dia nak turun, target kita boleh sampai mana? So kita boleh monitor dekat sini satu. Jauh ni. Kalau dia turun ni, InsyaAllah. Okay, sini. Dia akan cari area sini. Tapi ada tapi dia. Sebelum nak pergi ke situ, dia kena buat apa? Dia kena buat satu breakout. At least ini. So kita tengok H4 kat sini betul, the last one. So kita tengok H1. Sama tak? So kalau sama, kita kena tunggu zone yang sama. Kalau tak, kita boleh beralih arah. Okay, so lebih kurang lah. Alright. Tapi first left apa yang kita nampak, dia akan buat satu penurunan lagi. So all the way cari sell. InsyaAllah dia akan junam begini. Alright. Tetapi benda ni akan fail bila apa? Bila ada price naik, buat breakout base yang besar ini, dan barulah dia akan cari yang atas. Dia akan cari sama ada ini ataupun ini. Faham? Kalau tak faham, tengok ulang balik banyak kali video ni. Rasa? Apa pun nanti kita jumpa dalam live petang sikit, InsyaAllah. Tapi tengok lah macam mana. Macam malas lah. Korang tekan vote pun malas. Setiap betul korang ni. Kalau aku jumpa seorang-seorang, memang aku pijak tengkuk kau ni. So tekan vote pun malas. Tekan emoji malas. Semua malas.
Kau tahu bang, buy mana, sell mana, buy mana, sell mana. Sekejap, apa.